Mahal lah. Meninggal bang. Tapi kalau minta salin kongkang, dapat tu dia bagi tu. Papa Bomo nak apa? Papa Bomo nak apa? Papa Bomo nak apa? Tak apa. Malam ni, untuk salim kongkang ada special. Ada manis-manis bosku. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua. Sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Walabon. Hari ni Selat Melaka dah. Sebab semalam nak ulas Selat Melaka tapi 3 akaun kena ban. Malam ni pun saya tak tahulah macam mana. Saya harap tak kena ban lah kan. Tapi kalau kena ban juga, tak boleh buat apa lah guys. Okay. Tapi sebelum pergi Selat Melaka ni, saya nak ulas berkenaan dengan YB Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil. Kan? Untuk makluman korang, hari ni tersebar berita berkenaan dengan Fahmi Fadzil. Jadi saya pun terkejut lah kan. Apa pula kan. So adalah kawan kita ni, nama dia Naim Brandil lah. Naim ni dia pemuda armada lah kot. Fahmi arah MC ambil tindakan individu ulang siar video lama. Video lama macam mana, Fahmi? Video macam ni ke? Welcome to the Blackcurrant Show. Hi, Fahmi. I'm so glad to finally be here on the Very Blackcurrant Show. Yeah. It's my favorite kind of currant because it's about the current now. Okay? Yeah, I love it. Fahmi arah Saya tak tahulah video mana, tapi ini kenyataan betul. Bila cek memang betul. Fahmi keluar kenyataan untuk ambil tindakan mereka yang keluarkan video lama. Cuma kita tak tahu. Adakah Fahmi Fadzil masukkan video dia dulu ni ataupun video lain, saya tak pasti. Kan? Apa pun Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Itulah dia Menteri Komunikasi. Relax Fahmi, jangan koyak. Kan? Kita ni dalam perjuangan ni jangan koyak lah Fahmi. Kalau koyak, letak jawatan je lah. Tak baik jadi menteri. Betul tak? Kau dengan rakyat, kau nak bergaduh dengan rakyat, kau nak koyak. Setuju tak? Kan? Letak jawatan Fahmi. Kalau dah koyak, letak jawatan. Tak payah nak buang-buang masa lagi. Kan? Bukan sebab apa. Sebab Fahmi Fadzil punya sembang macam itu hari lah. Bersedia untuk potong gaji. Betul tak? Dia bagi tahu bersedia untuk potong gaji. Tapi, dah tersebar dah. Fahmi Fadzil. Dia punya allowance telefon. Allowance telefon sebulan pun 2,000. MC pergi serbu orang, pergi siasat orang, ambil handphone, rampas handphone. Menteri Komunikasi, MC bawa Menteri Komunikasi, sebulan 2,000 allowance telefon. Rakyat biasa ni, yang kena soal siasat ni, nak beli handphone. Handphone kena ambil ni. Nak beli handphone pun tak ada duit. Dia ni, sebulan 2,000 allowance telefon. Patutlah suka sangat suruh MC pergi siasat, ambil handphone orang. Nampak? Total earn 1,744,000. Nampak? Allowance saja. Sebab tu dia kata potong gaji pun tak kisah. Orang yang tak nak fikir ni kata tengok potong gaji apa semua. Bodoh. Bukan gaji allowance tu. Ni Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Ada lagi allowance komputer 6,000. Allowance pakaian 1,000. Allowance pakaian apa ni dia orang ni? Pakai apa allowance sampai 1,000 ni? Entertainment allowance, ada entertainment allowance. Oi. Ada korek-korek cium ke apa ni? Entertainment allowance 2,500 sebulan. Allowance apa ni entertainment ni? Allowance korek-korek cium ke macam mana ni? Guys. Nampak? Tapi yang segeram ni allowance telefon sampai 2,000 ni. MC duk pergi ambil statement orang, rampas telefon. Menteri yang arahkan ni pula sebulan 2,000 allowance telefon saja. Inilah dia. Madanon. Tak apa. Fahmi Fadzil, tak apa. Fahmi saya punya. Dia cari pasal kan? Tak apa. Melingkut besok, kau akan diheret ke muka pengadilan kerana salah guna kuasa yang kau buat. Itu confirm Fahmi. Cuba aku nak bagi tahu. Sampai masa nanti, kalau sabun jatuh, tolong kutip. Orang kata sabun jatuh jangan kutip. Tak. Sabun jatuh, tolong kutip. Kenapa
Betul tak? Tak apa Fahmi, tak apa. Tunggu kau Kita okey je. Kita okey je. Kita tak ada dendam. Ada dendam? Tak ada. Okey. Selap Melaka. Sorry lah. Ni saya tak potong nak potong ke tak payah? Nak kakak ke tak payah? Rekod biar je ke atau potong?